Assalamualaikum. Dah lama kami nak kongsikan tentang perkara ini sangat penting untuk para penggiat rekreasi. Mungkin ramai yang tak berani nak sentuh tentang ini, tapi sebagai seorang sahabat, nasihat kepada sahabat, mudah-mudahan apa yang kami kongsikan ini dapat memberi kita satu view yang baru supaya kita jangan buat benda ni. Okey, satu masalah yang terjadi dalam aktiviti yang melibatkan outdoor, tidak kira apa saja aktiviti, adalah pergaulan, iaitu ikhtilat. Ini sangat penting, especially untuk mereka yang telah berkahwin. Ini sangat boleh dikategorikan sebagai sangat parah lah sekarang. Ada yang pergi aktiviti outdoor seperti mendaki gunung, berkayak, pergi bersama kawan-kawan. Okay, contoh dia kat dalam satu situasi, andai kata seorang isteri ingin pergi aktiviti outdoor, memang wajib baginya untuk meminta izin daripada suami, dan suami pula dia tak boleh senang-senang bagi. So dia kena tahu dengan siapa isteri dia akan pergi, siapakah penganjur yang organize aktiviti tersebut, siapa circle dalam program tersebut. Kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan berlakunya fitnah. Okey, contohnya suami boleh bagi izin kepada isteri untuk melakukan aktiviti outdoor dengan syarat mungkin kalau awak nak pergi, awak kena bawa adik, awak kena pergi bawa anak, awak kena pergi bawa ahli keluarga, ataupun kalau awak nak pergi, awak kena pergi dengan kawan-kawan awak yang saya kenal. Okey, suami kena bagi tahu macam tu. Sama juga dengan isteri. Okey, kalau isteri bagi suami pergi beraktiviti outdoor, memanglah suami tak boleh minta izin, tapi suami kena ambil peranan lah untuk jaga. Okay, bila dia pergi aktiviti tersebut, dia tak boleh lah nak bergaul bebas kan, nak orang kata apa, suka-suka, happy dengan anak-anak dara kan, dengan budak muda. Maknanya dia kena tahu meletakkan diri dia di mana. Kan, sebab apa? Sebab benda ni sangat bahaya. Sebab dah banyak kes berlaku bila pergi aktiviti outdoor, tiba-tiba boleh tersangkut kan, jadi pula skandal dengan si A dengan si B, akhirnya melibatkan penceraian. Jadi benda ni kita nak elakkan. Okey, macam kami di Muslim Outdoorian, kita memang menjaga bab ni. Andai kata kalau kita tahu contoh macam si A dan si B ni bukan suami isteri, tapi mereka datang bersama, jadi kita akan ambil peranan bagaimana untuk menjaga mereka ketika program dilaksanakan. Okey, contoh mudah adalah katakanlah aktiviti berkayak. Aktiviti berkayak dalam kayak double. Okay, kita akan berpasangan. Okey, contohnya macam kita tahu yang si A ni adalah isteri orang, kita takkan nak gabungkan dia dengan suami orang. Jadi kita akan letakkanlah dia dengan orang lain, okey, yang bersesuaian dengan situasi tersebut. Jadi benda ni mungkin nampak mudah, tapi jangan diambil mudah. Jadi mungkin kita tak boleh nak ubah semua benda, tapi jangan tinggal semua benda. Orang kata apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh nak nasihat secara umum, kita boleh je nasihat secara personal dengan kawan-kawan kita. Jadi kita kena saling berpesan-pesan supaya kita nak hidupkan aktiviti outdoor ni dalam suasana yang sihat. Okey, boleh hidup terus berjasa. Okey, jom lepas ni kita kalau boleh nak melakukan aktiviti outdoor, pada masa yang sama kita menjaga syariat yang perlu dijaga. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Dah lama kami nak kongsikan tentang perkara ini sangat penting untuk para penggiat rekreasi. Mungkin ramai yang tak berani nak sentuh tentang ini, tapi sebagai seorang sahabat, nasihat kepada sahabat, mudah-mudahan apa yang kami kongsikan ini dapat memberi kita satu view yang baru supaya kita jangan buat benda ni. Okey, satu masalah yang terjadi dalam aktiviti yang melibatkan outdoor, tidak kira apa saja aktiviti, adalah pergaulan, iaitu ikhtilat. Ini sangat penting, especially untuk mereka yang telah berkahwin. Ini sangat boleh dikategorikan sebagai sangat parah lah sekarang. Ada yang pergi aktiviti outdoor seperti mendaki gunung, berkayak, pergi bersama kawan-kawan. Okay, contoh dia kat dalam satu situasi, andai kata seorang isteri ingin pergi aktiviti outdoor, memang wajib baginya untuk meminta izin daripada suami, dan suami pula dia tak boleh senang-senang bagi. So dia kena tahu dengan siapa isteri dia akan pergi, siapakah penganjur yang organize aktiviti tersebut, siapa circle dalam program tersebut. Kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan berlakunya fitnah. Okey, contohnya suami boleh bagi izin kepada isteri untuk melakukan aktiviti outdoor dengan syarat mungkin kalau awak nak pergi, awak kena bawa adik, awak kena pergi bawa anak, awak kena pergi bawa ahli keluarga,
Ataupun kalau awak nak pergi, awak kena pergi dengan kawan-kawan awak yang saya kenal. Okey, suami kena bagi tahu macam tu. Sama juga dengan isteri. Okey, kalau isteri bagi suami pergi beraktiviti outdoor, memanglah suami tak boleh minta izin, tapi suami kena ambil peranan lah untuk jaga. Okey, bila dia pergi aktiviti tersebut, dia tak boleh lah nak bergaul bebas kan, nak orang kata apa, suka-suka, happy-happy dengan anak-anak dara kan, dengan budak-budak muda. Maknanya dia kena tahu meletakkan diri dia di mana. Kan, sebab apa? Sebab benda ni sangat bahaya, sebab dah banyak kes berlaku bila pergi aktiviti outdoor, tiba-tiba boleh tersangkut kan, jadi pula skandal dengan si A dengan si B, akhirnya melibatkan penceraian. Jadi benda ni kita nak elakkan. Okey, macam kami di Muslim Outdoorian, kita memang menjaga bab ni. Andai kata kalau kita tahu contoh macam si A dan si B ni bukan suami isteri, tapi mereka datang bersama, jadi kita akan ambil peranan bagaimana untuk menjaga mereka ketika program dilaksanakan. Okey, contoh mudah adalah katakanlah aktiviti berkayak. Aktiviti berkayak dalam kayak double. Jadi kita akan berpasangan. Okey, contohnya macam kita tahu yang si A ni adalah isteri orang. Kita takkan nak gabungkan dia dengan suami orang. Jadi kita akan letakkanlah dia dengan orang lain, okey, yang bersesuaian dengan situasi tersebut. Jadi benda ni mungkin nampak mudah, tapi jangan diambil mudah. Jadi mungkin kita tak boleh nak ubah semua benda, tapi jangan tinggal semua benda. Orang kata apa, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh nak nasihat secara umum, kita boleh je nasihat secara personal dengan kawan-kawan kita. Jadi kita kena saling berpesan-pesan supaya kita nak hidupkan aktiviti outdoor ni dalam suasana yang sihat. Okey, boleh ke boleh, hidup terus berjasa. Okey, jom. Lepas ni kita kalau boleh nak melakukan aktiviti outdoor, pada masa yang sama kita menjaga syariat yang perlu dijaga. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.